Adakah allowance bayaran yang dibayar mengikut tempoh masa atau hari bekerja? Salah. Ini ialah upah. Upah dibayar mengikut masa. Contohnya 1 jam RM10 contohnya, okey? Ataupun hari bekerja, 1 hari RM100 contoh, okey? Alright, B pula, upah adakah dia bayaran mengikut perjanjian pekerjaan antara majikan dan pekerja? No. Ini adalah gaji. Sepatutnya jawapan dia dekat C. Okey, C pula, adakah gaji ganjaran yang diterima pada akhir tempoh berdasarkan prestasi perniagaan? Salah juga. Ini sebenarnya adalah bonus tunai. Kalau perniagaan tu dapat untung yang banyak pada akhir tempoh, biasanya akhir tahun lah, okey. Kalau perniagaan tu prestasi dia bertambah baik, dapat untung juta-juta kan, dapat untung banyak, so dia akan bagi bonus dekat pekerja dia. Dan yang terakhir sekali, of course lah, kalau dah semua salah, jawapannya adalah D lah. Komisen ialah ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dengan aktiviti jualan. Komisen ini diberikan kepada pekerja supaya jualan kita meningkat. Kita nak bagi komisen kepada pekerja supaya pekerja tu lebih semangat untuk buat jualan. Contohnya kita tetapkanlah komisen kepada pekerja tu berapa peratus. Contohnya kalau pekerja tu dapat jual satu barang, kita bagi komisen 10%, 20%. So pekerja tu akan lagi semangat lah untuk buat jualan. Okey, so jawapan dia adalah D.